Assalamualaikum. Hai. Sekarang ni hampir semua orang dah mula beralih ke penghasilan video AI. Bukan setakat content creator macam kita je, tapi company besar pun dah guna video AI untuk marketing, training sampailah ke animasi. Dan hari ni saya nak share dengan anda semua step by step macam mana kita nak buat video AI. Macam mana kita nak buat video AI. Mudah je, tak perlukan skill editing yang advance. Jom kita mula. Baik, hari ni saya akan share secara umum macam mana penghasilan video AI lah. Okay, next video insyaAllah kita akan share yang lebih detail. Baik, step yang pertama. Step pertama adalah cari idea. Sebelum kita hasilkan apa-apa video, kita kena tahu dulu apa story ataupun konsep yang kita nak buat. Cuba tulis 3 ataupun 3 hingga 5 idea. Okay, dan pilih yang mana paling menarik ataupun yang sesuai dengan audiens kita. Okay, kalau start, boleh guna ChatGPT untuk generate idea konten berdasarkan niche kita. Contoh prompt. Okay, beri saya 5 idea video AI tentang topik pendidikan. Okay, step yang kedua, lepas ada idea, step kedua adalah kita kena generate gambar. Okay, gambar-gambar ni nanti kita akan gunakan sebagai bahan visual untuk video pula. Beberapa tools yang popular, tools AI yang popular untuk menghasilkan gambar ni, yang pertama adalah ChatGPT. Okay, boleh generate gambar berdasarkan text prompt. Google Gemini, visual AI yang boleh hasilkan ilustrasi dan gambar yang realistik. Dan satu lagi, ada banyak sebenarnya tapi saya share 3 saja. Dan yang seterusnya adalah Wix. Simple dan sesuai untuk ilustrasi kartun ataupun karakter. Okay, ini satu tips yang saya nak share. Masa generate, kita kena jadi spesifik dengan prompt yang kita bagi. Contoh, seorang guru perempuan pakai tudung labu, berdiri di depan kelas, di hadapan kelas dengan murid-murid. Ini contoh, kita kena bagi spesifik. Okay, by the way, untuk prompt nanti saya akan sharekan video yang lain lah untuk kita tulis macam mana kita nak tulis prompt yang spesifik. Baik, step yang ketiga adalah kita generate video. Okay, dekat sini gambar ataupun idea kita tadi akan dihidupkan menjadi video. Okay, ada beberapa platform yang boleh digunakan. Yang pertama adalah Sora. Sora ni sesuai untuk animasi pendek dan juga storytelling. Sora ni dah viral lah kalau orang tengok dekat mana-mana social media. Kalau ada buat video yang macam kucing berenang dekat dalam air waktu banjir, Sora ni boleh buat video-video macam tu. Okay, yang seterusnya adalah VO3. VO3 ni power, dia boleh menghasilkan video AI yang realistik. Dan yang ketiga iaitu Dreamina. Okay, Dreamina ni bagus untuk antara platform AI yang bagus untuk buat video. Ada banyak lagi, so nanti kita akan share lah apa lagi platform AI yang boleh digunakan. Selalu pastikan scene, background dan watak tu konsisten. Okay, kalau perlu boleh generate voice over terus daripada AI untuk menjimatkan masa. Step yang keempat adalah kita akan gabungkan semua klip dan kita edit. Okay, klip yang kita hasilkan tadi, video yang kita hasilkan tadi daripada gambar, kita akan gabungkan menjadi satu video yang panjang. Okay, tools yang kita boleh gunakan untuk menggabungkan video-video ni, okay, saya bagi 2 lah yang famous. Yang pertama adalah CapCut. CapCut ni memang sangat popular. CapCut ni free, simple dan sesuai untuk social media, senang untuk digunakan. Okay, yang kedua adalah Filmora. Filmora ni dia lebih advance sedikit dan dia ada banyak efek. So, apa yang kita akan buat pada step yang keempat ni? Step yang keempat ni kita akan susun klip video mengikut urutan cerita. Boleh tambah voice over, music dan juga teks. Dan juga kita boleh apply transition supaya video nampak lebih smooth, lebih lancar dan professional. Jangan lupa preview dulu sebelum export. Pastikan semuanya synchronize, suara jelas dan visual menarik. Dan itu je 4 step mudah untuk menghasilkan video AI. Yang pertama, cari idea. Yang kedua, generate gambar. Yang ketiga, generate video. Dan yang keempat, kita gabungkan dan edit video tersebut. So, video kali ini saya kongsi secara umum penghasilan video AI. InsyaAllah pada video seterusnya saya akan kongsikan dengan lebih mendalam dan terperinci cara penghasilan video AI dan cara macam mana GX Production menghasilkan video AI. Kalau suka video ni boleh tekan like, subscribe dan nantikan tutorial video AI yang seterusnya.